Tengok ni guys, ini Toyota Velfire Hybrid yang baru saja dilancarkan di Malaysia. Let's check it out. Basically, UMW Toyota memang dia nak push habis lah dia punya teknologi hybrid di Malaysia. Jadi sekarang model Vios, Corolla Cross, Camry, Harrier, Innova Zenix dan Velfire semua pun ada pilihan hybrid. Tapi teknologi ni tak murah lah. Velfire Hybrid ni harga dia RM550,000 di Malaysia. Itu sekitar RM100,000 lagi mahal dari Velfire 2.5 NA biasa dan RM2,000 lagi mahal dari Alphard 2.4 Turbo. Perbezaan yang paling ketara sekali of course powertrain dia lah. Velfire Hybrid ni dapat enjin 2.5 liter NA Hybrid dengan total power output 250 PS. Itu 70 PS lagi tinggi dari Velfire biasa. Fuel consumption pun jauh lebih bagus dengan hybrid ni lah. Yang ni boleh dapat sampai 17.5 km per liter. Velfire biasa tu sekitar 11 km per liter sahaja. Selain enjin ni, dari luar Velfire biasa dengan hybrid dua-dua pun nampak sama sahaja. Rim pun sama 19 inci tapi tayar ditukar dari Dunlop jadi Michelin. Ini sama dengan Alphard Turbo punya. But yang paling penting sekali, ini dia. Velfire Hybrid dapat spek Executive Lounge again to match the Alphard. So dekat dalam ni, kerusi captain seats dia jauh lebih mewah. Dia lagi lebar, lagi besar, jauh lagi selesa juga. Leather dia pun ditukar daripada kulit biasa jadi Napa leather in sunset brown macam ni. Selain tu, spek Executive Lounge ni tambah juga massaging seat function, dua handset integrated di tengah ni dan di atas ada monitor besar. Dekat depan ni pun dia spek sama dengan Alphard, lebih tinggi dari Velfire biasa. So dia ada lebih banyak kemasan kayu. Butang atas steering wheel jadi touch controls dan gear lever pun ditukar dari conventional jadi electronic shifter. Senang cakap, Velfire Hybrid ni spek dia lebih kurang sama dengan Alphard Turbo. So dengan harga yang lebih kurang sama, korang boleh pilih antara engine hybrid ataupun turbo. So ini dia guys, Toyota Velfire Hybrid baru dengan harga RM550,000. Berbaloi ke tak? Dan untuk MPV macam ni, korang lebih suka engine hybrid ataupun turbo? Tulis kat bawah. Ciao.